Ada sampai 500 cup, kau bayangkan? Uh. Ada yang 300 cup, ada sampai 200 cup. Apa yang kau minum? Saya ada satu benda nak kongsi ni. Menarik tau. Ada seorang kawan saya, setiap pagi dia ada satu ritual wajib. Apa tu? Beli kopi mahal. Bukan sebab dia boros, tapi sebab itulah cara dia bagi semangat dekat diri dia sendiri. Dia cakap lah. Tapi satu hari, masa tengah minum kopi tu, dia tersedak tau. Kenapa untuk benda yang habis dalam masa 10 minit, dia sanggup belanja apa fikir. Tapi untuk saving yang boleh jaga hidup dia bertahun-tahun, dia selalu tangguh. Dia cakap kat saya, aku sebenarnya nak mula simpan. Tapi aku takut nak konsisten. Takut aku tak pandai. Masa tu saya senyum tau. Sebab ramai sebenarnya macam dia. Bukan tak mampu simpan. Bukan tak mau simpan. Cuma tak ada orang bimbing. Jadi saya tunjuk dia cara paling senang. Simpan emas sikit-sikit. Tak perlu modal besar. Yang penting ikut kemampuan. Hari ini setiap kali dia beli kopi, dia akan tersenyum. Sebab dia tahu masa depan dia pun sedang dibancur perlahan-lahan macam kopi yang dia minum sebelum ni setiap hari. Kalau tuan-puan pun selalu rasa macam kawan saya tadi ni, tak apa, semua orang bermula daripada kesedaran yang kecil. Jom, komen nak mula. Biar saya guide tuan-puan pelan-pelan, saving tu jadi ringan macam hirup kopi pagi-pagi. Puan Nasyiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftar kat akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nasyiah.